Inilah awak cerita dia. DAP dikata yang satu dikata masa dulu dikenali sebagai kononnya lah parti yang anti, cukup anti dengan rasuah sebagainya kan. Tapi bekas ahli DAP sendiri digesa SPRM siasat dakwaan beli undi pada pemilihan parti. Satis Mendi yang kini menjadi ahli Urimai berkata pemimpin politik lantang tentang bantah rasuah tapi amal politik wang mesti dipertanggungjawabkan. Dia kata dalam pemilihan CEC yang akan berlaku dalam 16 bulan ni kita dia. Dah ada dah beli undi kita dia. Sogok, rasuah, bakal lah, belanja lah, lepas tu bagi duit wang tunai lah, penginapan lah, apa ni, pengangkutan, macam-macam lah kita dia, macam-macam janji dan juga dah tabur lah segalanya. Aduh, DAP pun dah makin teruk dah, koyak lah cerita dia, hancur dia. Apa nak jadilah cerita dia. Kita tahu dah DAP ni ramai jenis masing-masing nak berkekalkan kuasa. Kita tahu dari dulu lagi pun DAP tak pernah juga kata dia bersih cerita dia. Dia pun rasuah juga dari dulu lagi. Rasuah dah lama, semua orang tahulah cerita dia. Cuma tak masing-masing tak nak apa ni mendakwa masing-masing kan. Masing-masing nak cover up cerita dia. Dari dulu lagi cerita dia. Buat macam-macam lah cerita dia. Bukan setakat bagi duit sebagainya. Ugut. Gangsterism. Aha. Kalau tak sokong puak-puak ni dia akan kena tindakan lah apalah macam-macam. Itu yang dalam DAP lah kan. Aku dah lama dah aku dengar cerita ni. Kalau tak silap aku daripada tahun 90-an lagi kan. Hujung 90-an lah aku dah dengar benda-benda ni berlaku. Di banyak tempat lah cerita dia. Banyak apa ni dia kata bahagian dia punya tu kan cerita dia. Banyak division cerita dalam DAP ni. Aku masa tu aku dah dengar dah banyak cerita dia hujung 90-an. Tahun 2000 lagi lah, awal-awal tahun 2000. Tapi bila mereka berkuasa dekat Pulau Pinang dan sebagainya, maka makin ramai jugalah yang yalah masa tu duit dah masuk sebagainya. Lepas tu kuasa pun dah ada, masing-masing nak berebut kuasa lah cerita dia. Jadi ini normal cerita dia. Normal sangat lah kat Malaysia ni cerita dia. Rasuah ni bukan kata bersih sangat lah. Tak ada parti yang bersih lah cerita dia. Kan? Dia pun ada cara masing-masing dengan cara masing-masing lah untuk sogok dan sebagainya cerita dia. Yang ini bagi allowance perjalanan lah, penginapan lah. Wah lama macam-macam. Terang-terang bawah cerita dia. Adun, ahli parlimen terlibat cerita dia. Kita tahu siapa yang terlibat. Aku tak nak sebut nama je cerita dia. Aku tahulah lebih kurang. Aku ada dengar juga cerita dia baru-baru ni cerita dia. Tapi masing-masing nak mengejar jawatan cerita dia. Yang satu puak dia nak kekalkan status quo dia cerita dia. Satu lagi puak nak dapatkan jawatan jugalah cerita dia. Sembanglah nasib lah DAP. Makin hari makin teruk cerita dia. Assalamualaikum.